Kalau perut rasa penuh angin, susah buang air besar atau rasa letih tak tentu pasal jangan buat tak tahu. Mungkin itu tanda sembelit. Ramai tak sedar, tapi sembelit ni boleh ganggu kesihatan seluruh badan kalau dibiarkan. Kita ni hidup dalam dunia yang serba sibuk. Pagi-pagi dah kelam kabut, siapkan anak sekolah, lepas tu terus ke tempat kerja. Kadang lunch pun sempat makan roti je, air kosong pun lupa nak minum. Bila hidup tak seimbang, sistem penghadaman pun mula meragam. Tapi masalahnya, ramai yang anggap sembelit ni perkara biasa. Padahal ia petanda awal yang tak boleh diabaikan. Sekarang jom kita tengok 13 tanda sembelit yang ramai tak perasan. Cuba cek, ada tak yang pernah korang alami? Kalau korang suka konten kesihatan yang real dan dekat dengan gaya hidup Malaysia, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang dan nyalakan loceng notifikasi. My Party, lebih sesuai untuk Malaysian. 1. Sakit perut. Sakit yang datang dan pergi, rasa mencucuk atau tak selesa, terutama dekat bahagian bawah perut. Ini tanda awal usus tengah terseksa. 2. Pergerakan usus yang sukar dan menyakitkan. Setiap kali ke tandas, rasa macam struggle. Kena ambil masa lama, rasa tegang dan lepas tu pun rasa macam belum selesai. 3. Kurang buang air besar. Kalau korang buang air besar kurang daripada 3 kali seminggu, itu bukan normal. Sistem penghadaman kita sepatutnya aktif setiap hari. 4. Rasa kembung atau tak selesa. Perut rasa macam penuh angin, keras dan tak sedap. Kadang sampai seluar pun rasa ketat walaupun tak makan banyak. 5. Rasa lemau. Bila toksin terkumpul dalam badan, kita pun jadi cepat letih, rasa berat badan dan tak produktif langsung. 6. Najis keras, kering atau berketul. Bila tak cukup air atau serat, najis jadi keras dan susah nak keluar. Kadang bentuk dia pun tak normal. 7. Terasa tak puas lepas buang air besar. Dah keluar, tapi rasa macam ada baki lagi. Rasa tak lega dan jadi stres setiap kali ke tandas. 8. Rasa rektum tersumbat. Macam ada sesuatu yang halang najis dari keluar sepenuhnya. Ini mungkin tanda tekanan dalam usus dah terlalu tinggi. 9. Perlu meneran dengan kuat. Kena teran sampai merah muka, kadang sampai berpeluh-peluh. Ini bukan cara yang sihat dan boleh rosakkan otot dasar pelvis. 10. Rasa mual. Bila perut penuh dan usus tak lancar, rasa mual datang secara tiba-tiba. Kadang ingatkan masuk angin, tapi sebenarnya punca dari sembelit. 11. Hilang selera makan. Sembelit boleh buat kita rasa tak lapar walaupun tak makan dari pagi. Ini sebab sistem penghadaman tengah tersumbat. 12. Rasa badan berangin. Angin tersekat dalam badan, rasa macam nak sendawa tapi tak lepas. Kadang-kadang sampai sakit dada atau belakang badan. 13. Terpaksa guna jari untuk bantu keluarkan najis. Ini tanda sembelit dah tahap serius. Bila otot usus dah lemah sangat, terpaksa bantu dengan cara manual. Jangan biar sampai tahap ni, kena cari solusi segera. Masalah sembelit ni nampak kecil, tapi bila tak ditangani, boleh bawa kepada buasir, luka dalaman atau gangguan metabolisme. Kalau korang alami mana-mana tanda tadi, jangan malu untuk cari jalan penyelesaian. Tubuh kita hantar signal sebab dia nak kita jaga dia balik. Nak bantu badan lawas semula? Banyakkan minum air kosong, lebihkan buah dan sayur, kurangkan makanan segera dan jangan tahan bila rasa nak ke tandas. Dan kalau perlu, cari suplemen yang boleh bantu usus bekerja lebih lancar. Antara 13 tanda tadi, yang mana korang pernah alami? Komen nombor dia kat bawah. Jangan lupa like dan share video ni sebab ramai yang tengah hadap sembelit tapi tak tahu puncanya.